Okay, hari ni kita nak ke Lemang Tok K sama member. Ada lagi 3 orang kena sidai, janji pukul 8. Ini dah pukul berapa? Kita tunggu dulu lah member sampai. Biasalah, sidai tu biasa, tak sidai tu luar biasa. Macam tu. So kita tunggu dia orang sampai. Sekarang kat Petronas apa ni Zul? Nama dia? MRR2. Petronas MRR2. Gini kita layan karak. Walaupun motor kecil, boleh je layan karak, tak ada masalah. Nasib baik sampai pukul 8.05. So tak sidai sangat lah. Satu motor tak sampai. DJI Gaimon. 2.0 incoming. Ini 2.0 lah. Ketibaan. Ui, geram lah. Dah lah, sidai. 100cc. Bukan. Ni bukan 400 kan? Cashew dia ada. Okey, luncur. Member ada pilihan. Tapi pilihan jantan lah. Okay, sekarang ni kami kat alat nak kedai rempah. Cari breakfast dulu. Atas. So ini breakfast kami, tengok. Tengok. Yimi. Breakfast Yimi ni. Right. Yang mana? Kita makan Yimi bagi. Asap pula lagi, lemak asap. Bagi kat Mak Warrior. Video ni masuk YouTube. Jangan risau. Susun motor. Tolong sial ni. Susun. Kami tak tolong tu lah. Hang kiri kanan ni. Pilihan geram lah pilihan. Jap. Hang kiri kanan nak duduk. Kiri kanan. Tolong bisa media tu. Tengah susun motor nak ambil gambar kononnya. Kenangan. Kita susun motor kecil dulu hari ni. Tahun depan kita susun motor besar kalau ada rezeki. At least 650 lah. At least. Kalau ya. Nanti kita tukar. Bukan tukar kawasan tau. Tukar motor. Suzuki. Promise bike. Okey, susun. Okey lah. Yang dia ada kenangan. Okay guys, kita telah keluar exit Untung. Kini menuju ke Lemang Tok K.
Okay, kami dah sampai Dia kerja unit Lemang Tok K. Buat permulaan ride. Okey lah tu. Kat mana? 40 kilo dari Boleh lah, baik bagi Senayan kan. 40 kilo dari KL. Tengok orang susun motor besar segeram tak? Hei, boleh. Ui, apa tu? Oh, Predator. Kejut aku. Itu pula Kejut, tu. Apa dah? Memang. Kau apa? Macam kita ada benda nak buat hari ni. Ya. Zam tahan tak? Tidak. Kena apa je? Lagi. Penuh kan? Satu macam ni lah. Tak ada. Penuh. Okey. Sekarang kita berada di Lemang Tok K. Apa yang sahabat kita berada tu? Tengok tu. Tengok daripada muka kawan kita ni sampai ujung tu. Jauh. Panjang jauh ramai. Tengok macam tu kata dia buat ni orang. Abang tengok ni. Wih. Aku tak mahu kata lah. Tengok dia kejap. Apa je menu pertama ni, Brad? Ni daging masak hitam. Daging masak hitam. Weh, buahan singa. Weh, ada tulis harga ni. Set lemang bakar, lemang rendang, daging ayam bakar, perapan Tok K lah. Apa tengok ni, ha? Tengok brother ni memang cekap. Cekap lah. Badu. Memang cekap lah. Oh. Kita ni nak jaga BMI ni, kolesterol apa semua ni. Tengok ni, menu macam ni. Okey. Sama. Okey. Ramai juga orang. Penuh weh. Hari Sabtu. Ayam. Ayam apa? Ni. Tengok ha. Okey tu. Lemang kosong. Cuba. RM65 babe. RM65. Bagi QR lu. Boleh. Semua ni apa Boleh tahu? buat. RM65. Kau cakap apa nama Yul? Oh, sekali kan? Sekali. Apa dia? Tadi Toro nak lemang. Baru dah. Bagus memang tu. Tu lagi tak cukup tak. Okey, ni makanan kita untuk hari ni. First time ni nak rasa. Sedap tak tahu lah. Dan lemang di Batu bukan raya kan. Anyai bos. Semangat tu kena ada. Ni baju kelab kan Pak Min dia. Ni Pak Min di mana pula? Oh, bro. KLB. Oh, Mami, scuba. Mami scuba bai. Kita rasa macam mana tengok. Ada tambahan kambing. Ketupat luar dia macam raya lah. Macam hari raya. Semua ada. Okay, komen sikit. Lemang. Kawan tu lemang. Memang tak asal lemang. Lemang dia buat bukan lemang. Lemang di Batu bukan raya. Lemang di luar musim lah. Mana boleh beli air? Oh, dia ada tempat gantung. Ada tahu lah biker datang. Nak buat ni lah. Dia ketepuk. Lebih bunyi tu jahat.
Dia tu dia promise baik. Ha? Ada macam tu, promise baik. Orang bagi laki bini buat stiker. Apa right? Dia turbo light naik. Macam stiker kita macam pelakar. Oh. Daripada nak tampal lah. Kambing sedap lah kambing. Kami berdua. Boleh tak? Dia minta. Berapa semua ni? Kamu yang ambil je kan? Tadi jauh. Yang dah 5. Dah 5 ni. Tadi yang bawah dah 5. Kambing yang satu part ni? Tak sekali ya. Kambing dua. Ayam. Aku ada tak pandai makan. Aku makan suning. Kambing asyik. Yalah. Tinggal berdua. Mau ikut dua? Dua part? Satu part? Tadi hilang. Oh, lagi dah. Kambing lah saya. Mana yang tak beranda. Durian tak habis. Durian pula. Tak, durian dia beku. Dia kata tunggu sekejap, malas aku. Dia nasi dia kan. Durian dia mau keluar putih. Guys. Mati lah. 2.0. Oh, makan mewah. Dia babi weh. Macam Walaupun berat pun campur kaya. Dah siap makan lah. Habis lah. Clear. Sadar. Okey tak? Teman Tokyo okey? Okey. Okey tak okey? Okey. Bye ya. Maizan. So kita nak luncur ke Bukit Tinggi. Palma Tropicale. Rasa sejuk. Sejuknya macam mana? Tengok. Lepas ni kalau video tu 2.0 Berjaya. lah. Oh, susah. Okay, kita isi minyak dekat Petronas Bentong. Nah, isi minyak. Kalau okey kita naik Bukit Tinggi sekejap. Nanti kita balik lah, ikutlah untuk hari ni 12 1 start kita pergi jauh sikit. Okay. Berjaya sampai di Bukit Tinggi. Cantik juga tinggi. Ui, sejuk. Sejuk juga kat atas ni. sejuk. Boleh lah. Gambar kat sini patutnya ni. Sini. Ya. Dalam. Ni, tengok ni. Dalam nampak macam France buatan. Harriet. Berapa satu gambar? 20 gram madam. 20. Kita biar meeting Lepas tu dia jadi meeting demo. Ambil gambar ni, gambar kita. Tengok dekat YouTube, tengok kat Google. Dah lah. Ni geng-geng tak payah tiket. Geng-geng tak payah tiket. Tak payah. Apa dalam ni
Senang kau tu cari. Oh ni. Ha. Aku tahu nak masuk YouTube lagi. Ini baru nak tapi yang public kan. Biasa aku masuk TikTok lah. Okey. Dah. Balik DJ ni. Kita dah ada Paling hebat ni. Jom. Oh, kehidupan. Kehidupan ni bagus. Cuba turbo tengok. Sini lah. Kita masuk ni. Gede kan? Gila babi. Rumah kat sini tenang weh. Ini tempat yang paling tinggi dekat Bukit Tinggi. Aha. 2 tingkat ke atas. Kita tengok pemandangan Colmar. Macam mana sebut ya? Colmar Tropicale. Cuaca pun cantik. Mendung. Gambar tak ambil lagi. Gambar tadi tapi video je lah dia. Gambar nak kena post kat Facebook. Oi, sekarang kami lepak di Boulangerie. Boulangerie. Apa dia? you boleh edit bagi macam macam TV lah. Macam nak tengok ni Rare TV ke Ekspedisi TV ke apa. Rare TV tu 30 tahun kau ambil video jadi macam tu. Saya starting dia baru dia. Kan. Dia orang yang ambil gambar tu, biasanya gambar dia tak ada lah tu, dia ambil gambar orang. Apa boleh buat macam tu? Sama aku nak ambil gambar aku. Okay, last. Paling kita nak balik lah. 100.5 cukup lah tu. Kita akan jumpa next ride 3.0 ke kita stand firm kemunculan 3.0 di Perak Park. Nantikan Turbo 3.0. Okay. Oh, ini apa eh? Tiba nak suci. Balik lain tu lah. Betul lah. Betul lah pakai sebelah. Turun dari tu. Ya. Ini nanti. Jadi 5. Boleh. Kurang spike. Turun Turun itu tu. Lah. Ambil gambar motor lah. Lah. Apa tutup lah? Kami mengucapkan selamat Hari Raya. Lagi sekali tak risau lah. Okey, aku juga kami mengucapkan betul hampa juga apa? Right, 3.0 lah. Right. Kami mengucapkan Turbo 2.0 signing off. Bukan. Kami mengucapkan tengah rehearsal. berjumpa lagi di Turbo 3.0. Jumpa lagi di Turbo. Jumpa lagi kot, jumpa lagi. Jumpa lagi Turbo 3.0. Jumpa lagi Turbo 3.0. Okey. Ready? Okay. 1, 2, 3. Kami mengucapkan Jumpa lagi 3.0. Oh yeah. Ada turbo kan? Turbo lah. Oh, boleh. Aku tak sebut. Okey. Kami mengucapkan Jumpa